Hei. Tuan hamba telah menyelamatkan hamba. Tinggallah bersama-sama kami. Tuan hamba pelindung kami. Tidak. Aku tidak mau menjadi pelindung kalian. Aku datang kerana nak mencari Datuk Merah. Hamba tahu di mana Datuk Merah. Kau tahu? Di mana? Kami perlukan seorang yang handal untuk memperlindungkan kami. Baiklah. Aku sanggup menjadi pelindung kalian. Tuan hamba, silakan tuan hamba. Tuan hamba. Tuan hamba yang lebih utama. Persilakan. Cempaka rindang gugur di dahan rapuh. Daun cempaka rindang gugur di dahan rapuh. Jangan ditimpa di bayar, hamba mengenal orang jauh. Jangan ditimpa di bayar, hamba mengenal orang jauh. Cantik si pohon pau dekat si akar rumbia. Cantik si pohon pau dekat si akar rumbia. Kalau mengenal jauh, lepas tersenyum pada hamba. Kalau mengenal jauh, lepas tersenyum pada hamba. Lembut melambai bunga waktu di kala senja. Lembut melambai bunga waktu di kala senja. Kalau begitu dirasa dapat sudah tempat bermanja. Kalau begitu dirasa dapat sudah tempat bermanja. Sudah semua aku di sini. Kasih dan budi telah banyak kau beri. Dan aku rasa sangat bahagia di samping kau. Tapi janji belum lagi kau tunaikan. Masihkah kau sangsi pada kesetiaanku? Kalau aku sangsi sudah lama aku pergi. Tapi Apa sih, Tara? kau belum beritahu aku di mana Datuk Merah berada.
tiada di kampung lain. Kenapa katanya? Bapakku mati terbunuh di tangannya. Dia berhutang nyawa dengan aku. Jadi kau ingin untuk bela? Ya. Kenapa dirimu? Kenapa? Tak usahlah kau tunaikan dendam kau itu. Kenapa ni Delima? Kalau kau yang terbunuh, Oh. Dia tidak akan dapat memisahkan kasih sayang kita. Dan sesudah aku tunaikan segala tugasku, aku tidak akan berjuang dengan sesiapa pun. tidak. Tidak, aku tak akan beritahu di kampung mana dia berada. Tak mengapa. Apa boleh buat? Kau tak mau beritahu aku. Sibara! Kami ya. Sekarang mampus kau. Terima kasih kerana menolong saya. Sama-sama. Ini siapa dan nak ke mana? Saya Sitara, anak Dharma. Saya nak mencari Datuk Merah, Pakcik. Datuk Merah telah membunuh bapak saya di beberapa tahun dulu. Ada air di sini ya? Iya ada. Pakcik kenal betul dengan Datuk Merah tu? Pakcik kenal. Ya, tapi Tok Merah dah mati sebulan dulu. Mati dibunuh orang. Pembunuhnya tidak diketahui. Pakcik jalan dulu ya. Nanti dulu, Pakcik. Saya pun nak ikut sama. Tapi Pakcik nak kampung Ulu. Datuk Merah pun dah mati. Saya terpaksa balik kampung Ulu, Pakcik. Nama Pakcik ni Kasar. Iyalah, Pakcik. Mari. Baik. Mak! Bang? Pak Long? Pak Long kau? Ya. Kami jumpa dalam jalan tadi. Sekarang jadi sebab baik dah. Baguslah. Dia pun naik rumah. Bang? Aku
Aku dengar kampung ni diganggu oleh lang-lang bitara ya. Betul, Bang. Tapi kami semua telah terselamat. Si Tara lah yang telah membunuh Pensi Nyamun tu, Pak Long. Oh, begitu. Pakcik dan keluarga banyak-banyak terhutang budi kepada kau, Setara. Itu sudah kewajipan, Pakcik. Sekarang, oleh kerana orang yang saya cari dah meninggal dunia, saya minta izin pada semua untuk pulang ke kampung saya. Jadi, bila yang kau nak berangkat, Setara? Kalau boleh, sekaranglah, Pakcik. Tapi, saya pulang sekejap saja, Pakcik, untuk menengok ibu saya. Baiklah, Setara. Izinkanlah saya bersiap-siap dulu, Pakcik. Makcik. Sila. Ya, aku tahu. Beritahu terima juga ya. Baiklah.